Hai, selamat datang. Hari ini, jom kita bongkar satu kemahiran asas tapi sangat-sangat power. Kita nak belajar cara untuk pecahkan nombor-nombor besar. Dan percayalah, ini bukan sekadar latihan matematik biasa. Ini kunci untuk kita betul-betul faham apa rahsia di sebalik setiap digit tu. Okey, kita mulakan dengan satu soalan. Besar sikit. Cuba anda bayangkan, bila kita nampak nombor yang panjang kan, yang ada banyak digit, pernah tak terfikir, apa sebenarnya maksud setiap satu nombor ni? Apa peranan dia? Inilah dia kuncinya. Ada satu kaedah khas yang dipanggil cerakin nombor. Bunyi macam canggih kan? Tapi sebenarnya maksud dia mudah je. Kita cuma ceraikan atau pisahkan nombor tu satu-satu ikut nilai dia. Tapi yang bestnya, nilai asal nombor tu tak berubah langsung. Sebenarnya, ada dua cara utama untuk kita buat benda ni. Dan dalam perkongsian kali ini, kita akan kuasai dua-dua cara ni. Jom kita mula dengan cara yang pertama, sekarang juga. Okey, cara yang pertama, kita panggil ia cerakin ikut nilai tempat. Apa benda tu? Senang je. Cara ni kita guna perkataan untuk terangkan rumah atau kedudukan setiap nombor tu. Nah, cuba tengok nombor ni. 724,195. Bayangkan setiap digit ni ada rumah dia sendiri. Macam alamat lah. Contohnya, nombor 7 tu, rumah dia 100,000. Nombor 2 pula, rumah dia puluh ribu. Dan begitulah seterusnya. Setiap satu ada tempat dia. Jadi, proses dia senang sangat. Kita cuma tulis digit tu, lepas tu tulis nama rumah dia dalam perkataan. Macam ni, 700,000. Lepas tu, dan ni paling penting sekali, kita sambungkan setiap bahagian tu dengan simbol tambah. Saya ulang sekali lagi ya, sebab ini super penting. Mesti, wajib, kena ada simbol tambah tu. Kenapa? Sebab simbol tambah ni lah yang bagi kita lesen untuk campurkan semua bahagian ni balik dan dapatkan nombor asal kita tadi. Kalau tak ada tambah, ia cuma jadi satu senarai nombor dan perkataan yang tak ada makna. Okey, cara pertama dah faham kan? Jom kita beralih ke cara yang kedua pula dan kita tengok macam mana ia berfungsi. Yang ni kita panggil cerakin ikut nilai digit. Cara ni lagi direct sebab kita guna angka semata-mata. Kita masih guna nombor yang sama, 724195, supaya senang nak banding. Tapi kali ni, kita lupakan sekejap pasal nama-nama rumah dalam perkataan tu. Sebaliknya, kita fokus terus pada nilai sebenar setiap digit tu dalam bentuk nombor. Jadi, 7 tu nilainya berapa? Ya, 700,000. Proses dia lebih kurang sama je macam tadi. Kita tulis nilai setiap digit tu dalam bentuk angka. Dan sekali lagi, jangan lupa kawan baik kita simbol tambah tu. Kita guna untuk sambungkan semuanya. Jadi 700,000 tambah 20,000 tambah 4,000 dan seterusnya. Nampak kan? Okey, sekarang apa jadi kalau dalam nombor tu ada digit sifar? Ini kes istimewa sikit. Ada peraturan khas yang kita kena tahu. Penting sangat ni. Jom kita tengok contoh ni. 450,211. Nampak tak sifar tu? Dia duduk kat tempat ribu. Memanglah dia nampak macam kosong, tak ada nilai. Tapi sebenarnya, dia pegang peranan yang sangat penting. Dan di sinilah perbezaan paling besar antara dua cara yang kita belajar tadi. Dengar baik-baik ya. Kalau guna cara nilai tempat yang guna perkataan tu, anda mesti tulis sifar ribu. Sebab apa? Sebab sifar tu masih duduk kat rumah ribu tu. Tapi, kalau guna cara nilai digit yang guna nombor je, anda boleh abaikan sifar tu. Boleh skip terus. Betul, ini bukan saya reka-reka. Memang dalam sumber kita pun sebut untuk nilai digit tambah kosong, ini sebenarnya kamu boleh hilangkan. Sebabnya, logik kan kalau kita tambah sifar, hasil dia tak berubah pun. Jadi ini macam satu shortcut yang sangat berguna. Jadi kenapa ada beza pula? Puncanya ialah kita tengah terangkan dua benda yang berbeza. Ingat tak? Nilai tempat, kita terangkan pasal kedudukan, pasal rumah. Rumah tu tetap ada. Walaupun kosong, tak ada orang duduk. Betul tak? Manakala nilai digit, kita terangkan nilai matematik. Dan nilai sifar ialah kosong. Jadi buat apa nak tambah benda yang tak ada nilai kan? Senang je. Okey, dah banyak kita bincang. Jom kita buat satu rumusan pantas untuk semua yang kita dah belajar tadi. Okey, ini dia rumusan dua cara tu, sebelah menyebelah. Ingat ya, cara pertama, nilai tempat. Dia guna perkataan dan sifar mesti tulis. Cara kedua, nilai digit, dia guna angka dan sifar boleh diabaikan. Jawapan pun nampak lagi kemas.
Dan peraturan paling penting untuk kedua-dua cara ni yang anda tak boleh lupa sampai bila-bila ialah sentiasa guna simbol tambah untuk sambungkan semua bahagian. Inilah nadi, inilah intipati proses cerak ini. Jadi, tahniah. Anda sekarang dah jadi macam penyakut nombor. Anda dah ada semua alatan yang diperlukan. Jadi, soalan terakhir untuk anda, lepas ni, nombor besar mana yang anda nak cuba ceraikan?